Damage has been done. Tak guna ada dialog program harmoni madani. Demikian tegas seorang pemerhati susulan usaha mempertemukan wakil Badan Bukan Kerajaan NGO Islam dan Hindu di Putrajaya dalam suasana Ramadan dilihat sebagai langkah positif ke arah meredakan ketegangan antar kaum yang tercetus sejak kebelakangan ini. Pemerhati menegaskan kerosakan telah berlaku pada pihak terlibat dan sesi dialog hanya sekadar simbol tanpa penyelesaian yang nyata. Menurut pemerhati, meskipun agama Hindu sendiri mengajar penganutnya untuk melakukan tindakan yang benar, namun ternyata ia tidak diterjemah apabila kira-kira 80% kuil Hindu di negara ini tidak memiliki kelulusan rasmi dan dianggap haram. Pemerhati menambah, sesi dialog diadakan hanya setelah orang Melayu bangkit marah mengenai isu ini tidak memberi penyelesaian sebenar dan masalah kuil haram masih berterusan. Tegas pemerhati, keadaan pihak komuniti India kini dianggap terhambat dan tidak mengetahui langkah perlu diambil bagi menyelesaikan isu kuil haram. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyambut baik ikhtiar perdamaian oleh NGO mewakili Islam dan Hindu sebagai cerminan kematangan rakyat memilih jalan damai, menolak perpecahan dan mengangkat semangat saling menghormati.